Ramai orang cakap majlis kahwin sekarang tuan-puan paling kurang-kurang pun RM40,000. Dan ramai juga yang stres macam mana nak sediakan duit itu. Tapi tuan-puan, saya nak tanya, kalau kamu dah rancang nak kahwin dalam 3 tahun lagi tuan-puan, kenapalah tak mula simpan hari ini? 2 gram emas sebulan pun tuan-puan, kalau anda buat secara konsisten, tak bocor dan tak usik tuan-puan, insya-Allah tuan-puan, simpanan anda akan bertambah. Kamu dah ada simpanan lebih daripada RM36,000. Itu pun kalau harga emas masih kekal. Kalau harga naik lagi tuan-puan, sebenarnya kamu dah untung lebih. Bandingkanlah tuan-puan dengan orang yang baru nak cari duit 3 bulan sebelum majlis. Masa tu semua benda rasa mahal tuan-puan. Kahwin ini bukanlah perlumbaan tuan-puan. Tapi kalau kamu dah tahu perancangannya tuan-puan, maka buatlah persediaan dengan bijak. So tuan-puan, simpanlah emas dan bina masa depan anda. Bukannya untuk kaya tuan-puan, tapi untuk anda sendiri bersedia.